Okey, student saya dapati yang saya ada buat salah tadi. Sebab kita ada nama reset sini. Ni reset 2. Dah ni kenapa nama reset pula? Tak boleh nama reset sini. Patut pun tadi, masa dia kira 1 sampai 10 tu, lepas tu tiba dia padam. Silap. So, kita tak boleh letak sini. Kita bila stop 1 2 ni trigger, kita jangan wiring sama dengan reset ni. Sebab tu saya tanya tadi, kita ada guna reset ke? Saya tak ingat. So, kita patut guna nama yang selain betul lah. Berhenti lah. Kita pakai nama henti. Dekat belah kita punya D-latch ni, kita kena pakai nama henti. So, kalau kita tengok hasil kalau kita buat macam itu ini kita akan run Okay, run. Awak akan nampak 1 sampai 10, lepas tu dia stop. Kita reset, and then kita start. Itu dia stop. Nampak ni, henti ni dah trigger. Tak percaya, kita reset, kita run sekali lagi. Tengok ni henti ni warna biru Bila nombor 10 dia akan trigger jadi warna merah. Tu. So sekarang ni kita nak trigger kita punya alarm. Jadi biasa saya suka pakai NPN lah. Saya nak buat dekat sini. Kita akan pergi kepada komponen sini BC547. Saya akan letak sini. Ini ground. Copy. Paste. Lepas tu dia punya base dia kita kena bagi perintah. Kita nantikan dia bakar. Kita tarik. Okey. Ni kita bagi 300. Dan kita pakai terminal mode. Ni yang kita trigger pakai nama henti tadi. Okey. Kita pakai buzzer. DC operated buzzer via sound card. Okey. Kita pasang sini. Buzzer ni kita nak kena klik buzzer ni, nak tengok buzzer ni berapa volt. Buzzer ni 12 volt. Tak nak buzzer ni nak 5 volt Okey. Dan kita bagi power line 5 volt. Okey, ada wiring 5 volt, 5 V. Okey, kalau kita nak tambah LED pun boleh. Kita tambah LED lah untuk visual. So, macam biasa kita letak resistor dulu. Rotate. Ini kita bagi 300 je. And then kita pergi cilok 5 volt. Tak apalah, 5 volt ni kita rotatekan ke atas. Rotate clockwise. Supaya kita boleh kongsi. Kita kongsi sini satu. Lepas tu kita kongsi sini satu. Masukkan kepada LED untuk visual. Dan ni kita akan tarik dekat sini. Tu. So nanti dia dapat ground, dia akan hidup lah. So cuba kita tengok. Bila dia jejak je nombor 10, dia akan hidupkan LED. So ni. Sampai sini. Okay. Saya run. Kita reset dulu. And then kita start. Sampai nombor 10 ni hidup lah sepatutnya. Sini macam nak bagi tapi macam tak pergi je. Oh, sebab dia besar. Sorry, ni lupa nak tukar. 300. Okay, kita cuba sekali lagi. Reset. Start. Dia dah trigger. Tapi ground ni tak naik atas. Apa
Kita tengok kita confirm sekejap. Warna biru sini Pasal kau warna merah. Kenapa dia tak naik atas Ni dah bunyi belum? Biar saya semak dulu ni. Nanti saya bagi pada fasa yang berikutnya. Saya rasa macam ni ada yang tak kena ni. Okey, biar saya check dulu. Okey, saya dah jumpa Saya jumpa yang sebenarnya buzzer ni problem. Okey. So kalau buzzer ni kita buat, kita buang, kita pakai LED saja Kita tengok apa jadi Kalau kita pakai LED saja, memang dia menyala sepatutnya. Kita reset, kita kan. Okey. Sampai je 10, LED ni menyala. Okey. So, kalau nak letak buzzer, active buzzer, kita boleh letak sini sorry. Kita pergi kepada peak mode, buzzer. Kita ambil generic buzzer je. Update all instant, yes. Okay. So, ni kita boleh letak sini Kita tengok kalau buzzer ni tak okey, maksudnya dia buzzer ni tak sesuai untuk simulate Okey, dah siap. Kita kan. Dia reset. Reset. 7, 8, 9, 10. Okey, kalau ni 10 menyala, ni buzzer ni mesti bunyi itu saja kita punya alarm. Jadi itu sajalah kita punya digital timer yang kita dah buat. Lepas tu apa yang awak perlu buat adalah awak susun ni ikut kepada dia punya susunan yang cantik Kalau tengok ni macam sebenarnya tak muat A4 ni A3. Jadi itu aja. Terima kasih banyak.